Tuan-tuan, puan dari Allah Subhanahu wa taala, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat bersama-sama di waktu yang sangat baik pada hari ini setelah kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keupayaan, terus memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini juga kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam kita membicarakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40-nya. Dan hari ini kita menyambung sedikit hadis yang ke-39. Dia tak selesai lagi pada hari itu, dan sebelum kita masuk hadis yang ke-40, ada lagi 2 hadis, 3 hadis yang kita kena selesaikan sebelum kita menamatkan siri kuliah hadis 40 kita. Dan saya tak jumpa lagi kitab apa yang kita nak discuss, nak bincangkan selepas ini. Malam tu tengok iklan daripada Telaga Biru, ada 2 kitab yang mungkin ataupun yang mungkin kita boleh fikirkan untuk kita bicarakan. Satu Talbis Iblis, satu lagi Tafsir Ibnu Katsir yang telah dinukilkan ataupun disyarah balik oleh saya tak ingat nama penulisnya, antara 2 itulah. Semuanya yang Tafsir Ibnu Katsir tu harganya 799. Jadi semua kena ada lah kitab tu. Besar kan, 799. Tapi kalau bayar kereta bulan-bulan tak terasa lah pula kan. Tu tak mengata kat tuan-tuan lah, mengata kat saya lah tu kan. Kereta 800 boleh bayar, 1200 boleh bayar, BMW X5 dekat 2000 boleh bayar kan. Sebulan, setahun 12 kali, 9 tahun berapa kali? 108 kali kita boleh bayar. Beli kitab mahalnya. Mengata kat diri saya lah, tak mengata kat tuan-tuan. Tak apalah. Apapun, kita sambung hadis yang ke-39. Kita ulang sedikit hadis berkenaan. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati, bahawa Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagiku untuk umatku. Tajawaza li an ummati, memaafkan ataupun tidak mengambil peduli. Tajawaza ni kalau ikutkan tidak mengambil peduli ataupun apa katanya, membiarkan. Tajawaza li an ummati, daripada umatku 3 perkara. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Yang pertama, satu kesilapan yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kita buat kerana tersilap, maka Allah tidak akan mengambil kira atau memberikan ataupun mengenakan sebarang balasan terhadap perbuatan-perbuatan berkenaan. Tapi betul al-khata' lah, macam kita bincangkan hari itu, bukan sengaja buat silap, tapi al-khata' yang genuine, yang benar-benar kesilapan yang kita lakukan dan tidak kita sengajakan. Bukan sengaja-sengaja, buat tak sengaja. Faham lah tu kan. Kita semua dah besar, dah panjang, dah berjanggut, dah bercucu, dah bercicit pun.
Wan nisyan yang kedua, dan kerana terlupa. Perbuatan yang kalau dilakukan bukan kerana terlupa akan berdosa. Tapi kalau betul-betul terlupa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilepaskan daripada iqab, daripada balasan buruk, iaitu sekurang-kurangnya dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlupa solat, terlupa puasa, terlupa itu dan terlupa ini. Banyak benda yang kita boleh terlupa. Kalau betul terlupa, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wamastukrihu alaihi, dan apa-apa sahaja yang dipaksakan ke atasnya. Ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Paksaan ialah mengerjakan sesuatu bukan dengan kemahuan sendiri, tetapi dipaksa oleh orang lain dan tidak ada ikhtiar untuk mengelak daripada melakukannya. Itu paksaan yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Suatu yang bukan dengan kemahuan, bukan lahir daripada keinginan kita sendiri, our own willingness, apa-apa sahaja yang kita terpaksa lakukan bukan daripada kemahuan sendiri, tetapi dipaksa oleh orang lain, dikenakan oleh orang lain, sama ada paksaan itu dalam bentuk fizikal, paksaan itu dalam bentuk yang bukan fizikal. Macam mana yang bukan fizikal? Ancaman ke contohnya? Tetapi ancaman di sini ialah ancaman yang boleh menyebabkan kehilangan 5 perkara itu. 5 perkara itu, 5 apa dia? Yang mana yang dinamakan sebagai bukan qawaidul fiqhiyah, alah subhanallah, maqasid syariah. Haji Azman dia kena duduk ke atas ni sebenarnya ni. Maqasid syariah. Apa dia maqasid syariah? Iaitu tujuan-tujuan kenapa agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maqasid syariah itu pun sebenarnya adalah khulasah para ulama fiqh setelah mereka mengkaji, meneliti satu-satu hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka disimpulkan ada 5 maqasidus syariah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan peraturan, perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila paksaan itu menyebabkan hilangnya 1 daripada 5, 2 daripada 5, apatah lagi ke 5 maqasid syariah itu, maka itu yang dimaksudkan paksaan oleh orang lain. Sama ada yang melibatkan nyawa, sama ada yang melibatkan harta benda, sama ada yang melibatkan maruah, sama ada yang melibatkan agama, ataupun yang melibatkan harta benda. Maka itu dikira sebagai paksaan oleh orang lain. Tak buat macam ini, maka akan hilang nyawa. Tak buat apa yang diperintahkan, maka akan hilang harta, akan hilang maruah dan sebagainya. Dan tidak ada ikhtiar untuk mengelak dari melakukannya. Tak boleh lari, mesti buat juga. Kalau tidak, salah satu daripada maqasid syariah itu akan lenyap daripada kita. Maka itu yang dimaksudkan dengan paksaan, yang dimaksudkan di sini.
Suatu pekerjaan yang dipaksa untuk dilakukan, ada kalanya pekerjaan itu tetap haram selama-lamanya. Tidak ada jalan untuk mengharuskannya. Sama ada pekerjaan itu memang tidak akan menjadi halal selama-lamanya. Pekerjaan yang dimaksudkan. Seperti membunuh atau berzina. Tak buat begini maka akan dibunuh, sama ada diri kita ke, orang di bawah tanggungan kita ke, di bawah tanggungjawab kita ke, ataupun orang yang di bawah tanggungan kita tu akan dihilangkan maruahnya dengan perbuatan zina dan sebagainya. Maka pekerjaan ini tidak boleh oleh kerana paksaan. Tetapi jika pekerjaan yang haram itu bukan haram yang tetap kekal selama-lamanya, maka ada kecualinya seperti makan bangkai, iaitu dibolehkan kerana terpaksa. Jadi kalau ia menyebabkan perbuatan itu mengakibatkan kehilangan maqasidus syariah itu, maka bukan kata tidak maka maksudnya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih baik adalah untuk kita tetap menolak perbuatan berkenaan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang terpaksa menuturkan perkataan haram ataupun perkataan kufur kerana diancam bunuh dan sebagainya. Maka Nabi kata, asalkan hati kamu tetap beriman. Itu antara kita, antara sahabat berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paksaan itu ada dengan jalan yang hak dan ada dengan jalan yang tidak hak. Apa maksud paksaan itu? Ada dengan jalan yang hak dan juga jalan yang tidak hak. Jalan yang hak itu ialah seperti memaksa kafir harbi untuk memeluk agama Islam. Sekiranya ia memeluknya, sahlah Islamnya. Walaupun demikian, paksaan itu ada dua, iaitu jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Jalan yang benar ialah seperti memaksa kafir harbi untuk memeluk agama Islam. Kita paksa seorang tu untuk memeluk agama Islam, ataupun dia terpaksa untuk memeluk agama Islam dengan sebab keadaan dan sebagainya. Walaupun ia dalam bentuk paksaan, tetapi paksaan itu menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman adalah paksaan yang hak. Jadi sah ke tidak Islamnya, sah ke tidak syahadahnya, maka menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman, sekiranya ia memeluknya, sahlah Islamnya. Contohnya orang yang berpura-pura memeluk Islam, itu kira paksaan lah juga, paksaan daripada bosnya ke dan sebagainya ke, paksaan daripada kerajaan yang memusuhi Islam, mengupahnya untuk menjadi pengintip dan sebagainya. Kalau mengikutkan Dr. Mustafa Abdul Rahman, sah Islamnya sekiranya dia mengucap dua kalimah syahadah. Dan seperti seorang hakim memaksa orang yang berhutang untuk menjual hartanya kerana menyelesaikan hutang setelah sempurna penyelesaian terhadap dirinya. Begitu juga tindakan seorang hakim yang memaksa seseorang untuk menjual harta demi menyelesaikan hutang. Ini hakim yang perintahkan. Contohnya macam hukuman muflis. Contohnya kan. Maka ada harta, maka hakim kata tahan sahaja, belanja untuk kehidupan. Yang lain dia kena jual untuk bayar hutang. Itu juga adalah bentuk paksaan yang menghilangkan salah satu daripada maqasidus syariah itu tadi, tetapi paksaan itu adalah paksaan yang hak.
Bila paksaan yang hak, maka kena buat. Maka kena buat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa tak jadi saya jual tu sebab itu dipaksa oleh hakim. Itu tak boleh. Walaupun Nabi kata wa mastukrihu alaihi. Yang dilepaskan adalah orang yang dipaksa. Tetapi dalam konteks berkenaan, menjual harta, terpaksa menjual harta, dipaksa menjual harta untuk menyelesaikan hutang, maka itu hukumnya wajib dilaksanakan. Dan terlaksanalah penjualan berkenaan ataupun paksaan berkenaan. Walaupun dia mendakwa, dia dipaksa, bukan berlaku dengan keredaan. Jalan yang tidak hak. Manakala jalan yang tidak hak ialah seperti memaksa supaya dirosak atau dibinasakan harta orang lain. Maksa kita untuk merosakkan harta orang lain, menghilangkan harta orang lain, menyebabkan maruah orang lain tercemar dan sebagainya, ataupun melakukan sesuatu yang haram. Kalau berlaku paksaan ini, maka segala tanggungjawab adalah atas orang yang memaksa, bukan atas orang yang dipaksa. Ini yang dimaksudkan dengan hadis berkenaan. Apabila paksaan itu di atas jalan yang tidak hak, maka yang menanggung dosanya adalah orang yang memaksa, bukan orang yang dipaksa. Itu kita kena faham. Walaupun secara zahirnya orang itu yang melakukan perbuatan berkenaan, tetapi di sisi Allah dan juga Rasulnya, dia tidak ditanggung ataupun dia tidak dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara zahir, kerana ada unsur paksaan. Yang berdosa ialah yang memaksa. Macam orang dalam cerita-cerita itulah, paksa orang membunuh ke, ataupun melakukan sesuatu pencurian ke dan sebagainya. Dan seperti memaksa seorang supaya bertutur dengan kata-kata yang menyebabkannya murtad. Ini macam kisah sahabat tu tadi, yang dipaksa oleh kafir Quraisy untuk mengucapkan kata-kata kufur. Maka ada sahabat yang enggan, ada sahabat yang melafazkan kata-kata kufur. Yang enggan tu macamlah Bilal, macam keluarga Sumayyah yang kita semua tahu kisahnya. Dan juga yang mengucapkan kata kufur tu atas paksaan itu, juga pun kita ada dengan cerita diriwayatkannya, dan Nabi memaafkan sahabat berkenaan. Sekiranya orang itu bertutur dengan kata-kata itu sedang hatinya tetap beriman, maka tidaklah dia menjadi kufur. Dah dipaksa, maka tidaklah kufur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu antara dia dan Allah. Dan kalau dia mengaku berkenaan, maka kita kena terima. Nahnu nahkum ala zawahir, kata Nabi SAW. Islam ni menghukum di atas yang zahir, kecuali ada unsur-unsur paksaan tadi itulah. Kalau dia mengaku saya mengucap tu kerana terpaksa, maka kita kena terima. Kita kena terima bahawa itu adalah pengakuannya yang benar. Kita tak boleh nak suuzon tanpa usul periksa. Kan ada kisah yang Nabi menempelak seorang sahabat yang membunuh seorang kafir di dalam peperangan, yang sebelum dibunuh tu dia mengucapkan kalimah syahadah. Saya tak ingat nama sahabat. Ada siapa ingat? Ustaz Samsul ingat tak? Saya ingat juga. Tak apalah kita kan, pagi-pagi ni kan masih blur lagi. Tapi ada kisahnya, dan Nabi memaafkan, dan Nabi menempelak sahabat berkenaan. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di dalam hati orang berkenaan.
Sebab kita hanya menghukum di atas yang zahir, yang nampak sahaja. Tidak perlu menyelidik sampai ke dalam hati, dan sebagainya. Dan seperti memaksa orang supaya mentalak isterinya, talak ini kata dilakukan tidaklah jatuh. Seorang yang dipaksa mentalak isterinya tu, kalau betul-betul dia kata saya dipaksa bukan atas kerelaan, maka tidaklah jatuh talaknya. Begitu. Wallahu a'lam. Kita sambung pada hadis yang ke-40 insya-Allah. Hadis yang ke-40. An Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala qum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala qum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lalu bersabda, hendaklah engkau berada di dalam dunia seolah-olah engkau orang yang berdagang atau orang yang sedang melalui di jalan pengembaraan. Itu hasal hadis ataupun apa yang dimaksud, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di atas dunia seolah-olah kamu itu seorang yang asing. Aw abiru sabilin, ataupun orang yang berlalu sahaja. Berdalam perjalanan. Itu kata Nabi. Akan tetapi kemudian disambung oleh Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis ini, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta falan tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu petang. Dan gunakanlah dari sihat engkau bagi masa sakit engkau, dan dari hidup engkau bagi masa mati engkau. Itu maksud ataupun apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun, itu tadi. Dijelaskan balik oleh Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Umar, dan juga Imam Tirmizi telah meriwayatkannya dari hadis lain dari Mujahid dengan tambahan wa'ud nafsika min ahli kubur, dan hitunglah diri engkau daripada kalangan orang-orang ataupun penduduk kubur. Hadis ini menilai penghidupan seseorang dalam dunia dengan memperkatakan secara terus terang bahawa hakikat dunia dan kehidupan di dalamnya yang mesti difahami oleh orang mukmin, dan menerangkan pula apakah yang wajib disediakan sebelum dia diperintahkan meninggalkan dunia itu kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandungi perintah, mengandungi saranan, mengandungi arahan tentang macam mana seorang muslim harus memperlakukan dunianya.
Macam mana kita harus bersikap terhadap dunia yang kita sedang berada di dalamnya. Kalau kita lihat secara sambil lalu, jangan buang masa. Itu je. Jangan buang masa. Jangan sia-siakan peluang. Macam hadis, seolah-olah macam hadis ambil 5 sebelum 5 tu. Apa hadis tu, ingat tak? Dah tak ingat pula matanya. Pagi ni. Mati kamu sebelum hidup kamu sebelum mati kamu, sihat kamu sebelum sakit kamu, masa berlapang kamu sebelum sibuk kamu. Ada 5 tu kan. Tak ingat pula. Tapi itulah antara jiznya, antara intipati hadis ini. Walaupun dia ada lagi satu faedah ataupun istimbat daripada hadis berkenaan. Jangan buang masa. Jangan mensia-siakan peluang. Gunakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebaik mungkin. Boleh korban tahun ini, jangan tunggu tahun depan. Boleh sedekah hari ini, jangan sedekah besok. Boleh sedekah pagi ini, jangan tunggu petang nanti. Buat tindakan segera. Perkara yang mengenai hubungan dunia dengan orang mukmin. Yang pertama, kata Nabi SAW, hendaklah menjadikan dunia ini sebagai seorang pengembara yang berdagang di atasnya. Menurut kata Ibnu Umar bahawa Nabi SAW telah memegang bahunya lalu bersabda, hendaklah engkau berada di dalam dunia seolah-olah engkau seorang yang berdagang atau pengembara yang sedang dalam perjalanan. Ini kata-kata Nabi terhadap Sayyidina Ibnu Umar. Ini adalah nasihat yang tepat. Ini yang sepatutnya menjadi panduan hidup, bukan sahaja kepada Ibnu Umar, tetapi kepada seluruh kaum muslimin amnya. Apakah maksudnya? Dan ini mesti diperhatikan serta dimengertikan oleh setiap orang yang ingin bahagia hidup di dalam dunia sebagai alat untuk mengisi penghidupan yang baik guna mencapai darjat yang lebih tinggi dan sejahtera serta lebih utama dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi nasihatkan, tengok dunia seolah-olah engkau adalah orang asing. Dan ataupun orang yang sedang mengembara sahaja. Kita kena lihatlah apa maksud orang yang sedang, atau apakah maksud orang asing, dan apakah maksud orang yang sedang mengembara. Asing ini bermaksud kita bukan sebahagian ataupun kita bukannya hendak tinggal di atas dunia selama-lamanya. Maksudnya jadikan dunia sebagai hanya tempat persinggahan sahaja. Dunia tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Kan? Itu kata-kata orang bijak pandai. Bukannya kita nak duduk di atas dunia, tidak. Tapi kita hanya singgah sebentar sahaja. Sebab kita masih lagi di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu modal orang Syiah yang mengharuskan jamak qasar sampailah kita mati. Kita dalam perjalanan ni katanya, bukannya kita nak duduk kat dunia. Nabi kata orang dalam perjalanan boleh jamak qasar, itulah dikumpulkan semua. Jamak qasar sampai mati. Janganlah jadi kat situ. Bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini sifat kita, sikap kita terhadap dunia ni. Bukan kita nak ambil dan menjadi milik kita sampai kita mati. Tidak, kita hanya mengambil faedah sahaja.
Sesuai kita sebagai orang yang asing di atas dunia ni. Maksud orang asing, bukan dunia ni bukan milik kita. Macam kita lah kan, pergi mana-mana tempat. Kita tak menjadikan tempat itu sebagai hak milik kita. Ini timbul isu Rohingya lah pula. Ini orang nama panas dah dengan Rohingya lah pula. Masuklah Bangla pula, lepas ni Pakistan, semua masuk. Kenapa sekarang ni masuk? Sebab sekarang ni semua orang sempit. Semua orang sempit, diesel mahal. Baru beli Santa Fe 2.2 diesel itu kan. Diesel lah pula mahal, apa-apa. Tapi dah turun dah, RM4.68. Turun 20 sen. Hari itu turun 10 sen. Kita doa mudah-mudahan turun balik RM2.80. Bolehlah pakai Santa Fe tu. Kan? Apa tu, bekas YDP PIBG saya dekat Mahat Hamidiah. Ustaz pakai lagi ke Santa Fe tu? Saya pakai. Nasib baik saya tak beli ikut ustaz lagi tu. Aduh, dikenakan sedas pula ni, nak tanya khabar punya. Tak apalah, rezeki lah tu kan. Jadi kita jadikan dunia sebagai tempat persinggahan, bukan kita nak ambil. Tapi Allah bagi peluang dengan dunia untuk kita mencari bekalan ke akhirat. Sebab itu Allah kata, Nabi kata, au abiris sabil. Jadi jangan jadikan dunia itu masuk ke dalam hati, tetapi hanya alat untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh infak, kita infak. Boleh ambil faedah, kita ambil faedah. Bukan kita ambil sebagai hak milik yang akan kita bawa jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sayyidina Ali pernah menggambarkan keadaan dunia dan akhirat dengan jelas seperti berikut. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Inna dunya qadir tahalat mudbirah, wa innal akhirah qadir tahalat muqbilah, wa likulli minhuma banun, fakunu min anba'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wa la hisabun, wa ghadan hisabu wa la amalun. Inna dunya qadir tahalat mudbirah, wa innal akhirah qadir tahalat muqbilah, wa likulli minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la amal. Sesungguhnya dunia telah berangkat membelakangi, dan sesungguhnya akhirat itu berangkat menghadapi, yakni akan datang. Dan bagi tiap-tiap daripada keduanya ada putera-puteranya atau anak-anaknya. Maka jadilah kamu daripada kalangan putera-putera akhirat, dan janganlah kamu jadi putera-putera dunia. Kerana sesungguhnya hari ini adalah amal dan tiada perhitungan, sedang keesokan harinya adalah perhitungan dan tiada amal. Itu kata Sayyidina Ali. Kita hendaklah menjadikan dunia ini di belakang, bukan di hadapan. Maksud di belakang, sesuai dengan perkara yang kita akan tinggalkan. Sesuatu yang di belakang kan sesuatu yang kita tidak pentingkan. Kan? Kenapa orang berjalan di hadapan kita? Sebab kita mementingkan orang itu. Kenapa orang berjalan di hadapan yang lain? Sebab dia rasa orang belakang itu tak penting. Itulah maksud. Sesuatu yang berada di belakang kita adalah bukan sesuatu yang kita utamakan atau sesuatu yang kita kejar. Sedangkan yang di hadapan itu adalah sesuatu yang kita akan mendatanginya ataupun yang sepatutnya kita kejar. Dan itulah yang sepatutnya kita amalkan atau kita tumpukan, iaitu hari akhirat. Sesuatu yang akan datang. Kena kejar yang akan datang tu, kena kejar.
Dunia ni kita letak di belakang. Dan kata Sayyidina Ali, jadilah kamu seperti anak-anak akhirat. Orang yang mengejar akhirat. Menasihatkan kita untuk kita mengutamakan mengejar akhirat itu, dan bukan mengejar dunia, menjadi anak-anak dunia, menjadi pencari dunia semata-mata, tetapi hendaklah mengutamakan yang akhirat. Kerana apa? Fa innal yauma amalun wala hisab. Kerana hari ini kita berada di dunia ini adalah hari untuk kita beramal, untuk kita bekerja sahaja. Wala hisab, dan hari bukan untuk kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dunia adalah bekerja, adalah untuk kita mencari penghidupan di akhirat nanti. Berusaha untuk mencari bekalan ke akhirat. Amalun. Al-yawma amalun wala hisab. Kita beribadat itu adalah kerja. Kita mencari penghidupan itu adalah kerja. Yang boleh mendatangkan pahala, yang boleh mendatangkan bekalan kita ke negeri akhirat lagi apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan agama, kita menyeru, amal ma'ruf nahi munkar, itu semua adalah amalan. Adalah pekerjaan yang kita lakukan. Mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu semua adalah amalan yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali itu tadi. Kerana itu hanya amal-amal. Itu adalah pekerjaan. Itu adalah usaha-usaha yang kita buat untuk mencari penghidupan, bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan hari esok, selepas kita meninggal, selepas kita dicabut nyawanya, adalah hari mana kita dihitung perbuatan kita, dan kita tidak ada peluang untuk beramal pada masa itu. Nabi kata, kecuali 3 perkara, in qata'a amalahu illa min salas, kan? Shadaqatun jariyah, wa waladun salihun yad'u lahu, wa shadaqatun jariyah. 3 perkara sahaja yang boleh menyebabkan kita mendapat pahala selepas kita meninggal dunia. So carilah amalan itu, buatlah bekalan, supaya apabila kita tidak ada peluang untuk melakukan amal, maka amalan-amalan itu akan menjadi bekalan tambahan untuk kita di akhiri akhirat nanti. Memang benarlah dan tepat berbahawa gambaran baginda, iaitu Sayyidina Ali, yang pada hakikat menunjukkan bahawa dunia ini adalah tempat untuk beramal dalam sekian waktu yang tertentu, dan bukanlah tempat untuk bermukim, duduk bersenang-senang sepanjang zaman. Kerana ini seorang dikehendaki kedudukannya sebagai orang yang berdagang ataupun mengembara. Orang yang pergi ke suatu tempat untuk berdagang, mengembara, mencari ilmu, mencari harta dan sebagainya, maka dia tidak buang masa. Tak macam orang yang duduk di tempatnya sendiri, maka dia kurang beramal sebab dia dah selesa. Dia dah selesa berada di tempatnya sendiri, di kampungnya sendiri, dengan negeri-negerinya sendiri. Maka mungkin akan kurang amalnya berbanding orang yang hanya menjadikan tempat itu sebagai persinggahan. Jadi kena jadi macam orang yang berdagang, jadi orang yang mengembara, mengambil peluang sepenuhnya terhadap peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang berdagang di negeri orang, tentulah rindu ke kampung halaman. Kerana dari sana dia datang, ke sana pula dia kembali. Jangan tidak rindu untuk berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum mukhalafah. Jangan seronok sangat duduk dunia ni, sebab kita akan balik ke negeri akhirat, tempat asal kita.
Di mana kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ataupun kisahkan dalam surah apa tu, Al-Baqarah ke Ali Imran. Alastu bi rabbikum qalu bala. Sebab itu asal kita ialah negeri akhirat. Kita semua diciptakan awal, roh-roh kita diciptakan awal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Dan kita semua dah menjawab bala. Bahkan kami bersaksi Allah bahawa engkau adalah Tuhan aku. Itu asal kita kat sana. Maka ke sanalah kita akan kembali. Maka kena rindu. Kena rindu. Rindu tu macam mana? Rindu tak sabar-sabar, bukannya nak minta mati. Tapi bersedia. Besok ni mungkin aku balik. Lusa ni mungkin aku balik. Kan? Malam tadi saya bergurau dengan orang rumah. Siapa mati dulu abang ni macam nak mati je. Memanglah nak mati. Takkan tak nak mati. Nak hidup selama-lamanya. Kalau hidup selama-lamanya makin handsome, makin gagah tu bolehlah tahan. Ni makin tua, makin kerepot. Kan? Dulu boleh main bola, sekarang main bola pun tak boleh dah. Hilang dah halimat satu-satu kan. Dulu boleh pergi stadium, sekarang dah tak boleh dah pergi stadium. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh pergi stadium? Tiket mahal. Bukannya murah kan. Kenapa dulu rasa murah? Dulu tak ada tanggungjawab. Bini tak ada, anak-anak tak ada, Santa Fe 2.2 tak ada. Sekarang Santa Fe ada lagi kan. 800 sebulan tu. Tiket apa, Manchester lawan apa? Apa yang datang tu? Kat Johor tu kan. Tiket berapa? Contoh. Kena rindu nak balik. Tuan-tuan nanti balik tanya, siapa mati dulu? Kau mati dulu ke abang mati dulu? Kita want to zoom lah. Tapi memang kita kena bersedia kan, sepanjang masa. Kita tak tahu. Ni pagi-pagi tadi bangun tidur lain macam pula dada kan. Hari ni kena jemput. Allah alam. Redha je lah kan. Walaupun orang tanya, amalan dah cukup ke? Cukup ke tak cukup ke? Rezeki kita kalau dah sampai situ je, rezeki kita sampai situ je kan. Nak buat macam mana? Sebab itu jadi pengembara, jadi orang yang gharib, orang yang asing, yang mengambil peluang terhadap apa sahaja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari bekal. Ni pun alhamdulillah ni Haji Azman bawa kitab ni. Tidak, saya dah balik dah. Kan? Asyik tertinggal kitab. Ada orang yang ingatkan. Alhamdulillah. Jadi kena cari bekal. Kena rindu untuk kembali ke kampung halaman. Macam mana perangai orang yang rindu nak balik ke kampung halaman, maka dia akan sentiasa bersedia. Kan? Cari tiket, kemas baju dan sebagainya. Hasrat hatinya tidak lenyap dari perkembalian itu sekalipun sudah lama masa di rantau orang. Namun demikian, kerinduannya itu tidaklah ada erti kalau di waktu kembalinya tidak membawa suatu apapun kecuali badannya sahaja. Kena siapkan amalan. Takkan kita nak balik tanpa sebarang bekal. Balik kampung tak bawa jajan. Ialah lain dengan balik kampung bawa jajan kan. Tak sama orang yang sambut. Kalau kita balik kampung bawa baju je. Wah, ke benda kan. Imam Arimi balik Kelantan. Bawa jajan tak? Dengan tak bawa jajan. Kalau bawa jajan, senyum orang yang sambut. Bawa baju dengan anak-anak ni. Nanti balik ke Selangor, balik tinggal pampers. Nak buat apa kan? Kalau balik bawa bekal, kan orang suka. Jadi kena buat bekal juga perumpamaannya.
Nak balik ke kampung tu. Balik ke kampung akhirat, maka bekalannya adalah amal yang kita lakukan, pahala yang kita siapkan, sesuai dengan kita sebagai seorang pengembara sahaja. Padahal banyak barang-barang keperluannya yang akan digunakan di kampungnya untuk kesenangannya kelak, sedang barang-barang itu tidak dibawanya secukupnya kerana tidak berusaha untuk mendapatkannya atau telah didapati tetapi telah dihabiskan begitu saja. Nak balik kampung ni kena cukup bekal. Kita nak gunakan bekalan itu waktu kita berada kembali ke kampung halaman. Bukan hanya balik kosong tangan, tak bawa apa-apa, tak bawa bekalan. Sedangkan kita perlu untuk kita gunakan. Inilah keadaan orang yang berdagang, dan ini pula keadaan seorang di dalam dunia, yang mana kedua-duanya adalah di dalam perantauan. Kedua-duanya mesti mengusahakan untuk menyediakan bekalan yang sebaiknya dan secukupnya untuk hari dia kembali. Peringatanlah untuk semua, untuk saya, untuk tuan-tuan, untuk orang yang kita tinggalkan, untuk orang yang di bawah tanggungjawab kita, untuk kita meninggalkan dan juga membawa bekalan yang sepatutnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang penggembara yang sedang dalam menuju ke suatu tempat, dia berkehendak bermacam bekalan untuk keperluannya selama dalam masa perjalanannya. Andai kata dia tidak mengadakan bekalan dengan harapan akan mendapat bantuan dan ihsan daripada orang yang dijalani, maka mungkin dia akan terlantar dan sengsara tidak sampai ke tempat yang dituju. Ini maksud yang kedua. Yang tadi kita cari bekalan. Yang kedua, kita kena merebut peluang. Kedua, kena merebut peluang. Sebab tu orang yang mendatang ni, kan, orang yang mendatang ke negara kita ni, kita nampak mereka rajin bekerja. Kita nampak mereka lebih berusaha. Daripada jadi orang hanyut, sekarang boleh jadi toke kedai dobi, boleh jadi toke car wash. Kita pula bagi duit, kita pula jadi hamba. Alah, susahlah bangla ni, tak buka kedai pula. Kita pula yang berharapkan. Sebab apa? Sebab dia menjadikan tempat kita sebagai tempat berdagang. Dia akan balik ke Bangla ke mana ke, kan? Jadi dia siapkan bekalan. Begitulah juga kita menjadikan dunia ini, kita kena cari bekalan, cari peluang untuk kita gunakan. Bukan sahaja di dalam penghidupan kita, tetapi untuk menjadi bekalan ketika kita kembali nanti. Ini adalah keadaan orang yang mengembara yang menjadi perbandingan bagi orang yang sedang hidup di dunia, yang semakin lama hidupnya semakin dekat perjalanannya dan semakin hampir pula ajalnya. Maka alangkah rugi jika bekalnya tidak ada atau tidak mencukupi. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu bekalan untuk ke hari akhirat, akan tetapi dalam masa yang sama wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di atas dunia. Kena cari, kena berusaha. Kena bersungguh-sungguh dalam amal perbuatan pekerjaan kita. Cikgu Azman, jangan lupa jusasi, mohon, dah layak. Ngata kat Cikgu Azman tu mengata kat saya dah juga. Dia malas lah nak buat dokumentasi tu kan. Samsul dah balik dah, baru nak ngata dia. Kan? Ada peluang, carilah peluang. Ada peluang untuk naik pangkat, carilah peluang untuk naik pangkat. Ada peluang untuk dapat rezeki lebih, carilah peluang untuk dapat rezeki lebih.
Ada peluang untuk tambah cawangan, carilah tambah cawangan. Kalau sanggup lah. Cari. Sebab Allah kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Kan? Cari bahagian kamu di atas dunia ni, Allah kata. Apa-apa sahaja. Tetapi kembalikan, yang penting kembalikan untuk kita bawa sebagai bekalan. Ke negeri akhirat nanti. Itu maksudnya jangan jadi orang yang hanya merasa cukup. Boleh, tak ada isu. Nak jadi lebih kaya, nak jadi lebih bahagia, nak jadi lebih sukses, nak jadi lebih tinggi pangkatnya. Tapi jangan sampai dunia ini berada di dalam hati. Sebab apa arahan Allah yang pertama? Wabtaghi fima atakallah fid darul akhirah. Jadi apa yang Allah telah sediakan di negeri akhirat. Itu kita kena seimbangkan. Seorang ulama ahli tasawuf, yakni Fadil bin Iyad, berkata kepada seorang lelaki, berapakah umur engkau? Sudah 60 tahun, jawab lelaki berkenaan. Agak panjang juga umur. Engkau sekarang dalam perjalanan menemui Tuhan engkau dan hampir sampai. Mendengar perkataan ini, termenunglah ia lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fadil bertanya, apakah tafsir perkataan ini? Maka orang lelaki berkenan menjawab, barang siapa yang mengetahuinya bahawa ia hamba Allah dan ia akan kembali padanya, maka hendaklah ia mengerti bahawa ia akan menghadapinya dan akan dipersoalkan, maka hendaklah ia sediakan jawapan. Setelah itu Fadil menerangkan, lelaki itu berkata, kalau sudah begitu, apakah ilah ataupun usaha kita? Mudah sahaja, jawab Fadil, iaitu engkau cuba perbaiki dan mengelok waktu yang masih ada lagi, nescaya engkau diampunkan bagi engkau apa yang telah lalu. Tetapi kalau engkau masih melakukan yang buruk di dalam jangka waktu yang masih ada ini, engkau akan disiksa kerana perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Apa yang boleh kita buat dengan sisa hidup kita? Kita perelokkan, kita perkemaskan. Sebab kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 60 tahun ni maka tak lama lagi lah tu. Sebab Nabi kata, umur umatku di antara 60 dan 70. Lebih tu adalah bonus. Maka kita dah sampai zon tu. Bukan mengatakan, siapa mengatakan diri saya sendiri kan. Dah hampir 60 dah. Nak pencen, sesungguhnya pencen itu benar kan. Mati itu benar. Semua benar. Yang tak benarnya angan-angan hidup panjang. Itu yang tak benar. Jadi yang penting sekarang kita tak tahu sama ada kita ada 10 tahun lagi ke, 2 tahun lagi ke, 2 hari lagi ke. Yang penting kita elokkan amal perbuatan masing-masing. Supaya lebih baik, lebih sempurna, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima perbuatan kita di hari akhir ini sebelum kita jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu masa pagi dan petang. Kemudian pada hadis berkenaan, Ibnu Umar menerangkan wasiat yang difaham dari kesimpulan hadis itu dengan mengatakan bahawa apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu sampai waktu pagi. Demikianlah pula sebaliknya. Ini bererti amal petang mestilah dikerjakan di waktu petang. Jangan tunggu sampai sebelah pagi, dan amal pagi mestilah pula dikerjakan pada waktu pagi. Jangan nanti sampai ke sebelah petang. Jangan bertangguh. Ada peluang sekarang, buat sekarang. Jangan kemudian. Jangan tak apa, nanti kan petang ada. Tak apa, belum pencen. Tak apa, belum dapat gratuiti. Dah ada gratuiti nanti, barulah kita sedekahkan semua. Kalau sedekahkan semua.
Tapi kita nampak orang pencin sekarang, sekejap Jepun, sekejap Korea, sekejap Hatnyai, kan. Kecuali Haji Wazir lah, dia tetap setia kat tiang tu. Sebab Haji Wazir dah lama pencin kan. Dah lama. Ke dah habis duit gratuity tu dah habis. Kan. Contoh je, tak kata sesiapa. Kan. Jangan tunggu. Ada RM10, RM10 lah hari. Ada 20 hari. Nanti jangan tunggu sampai nantilah aku jadi jutawan. Sedekah biar sampai kaya, bukan dah kaya baru sedekah. Kan? Itu perumpamaan lah. Tu saya tak tahu lah, tu hadis ke apa ke, mungkin kata-kata orang sahajalah. Tapi yang pasti benar-benar kata, yang pagi pagi, yang petang petang. Kerana setiap amal ada waktunya. Setiap amal ni ada waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri peluang kepada kita. Scroll TikTok tu tiba-tiba keluar minta derma. Ada derma lah terus. Ada sebab tu kenapa scroll tu timbul. Tak boleh bagi banyak, bagilah sikit. Itu bukan mengata siapa, mengata saya sendiri lah tu kan. Alah, tak apalah, nanti habis scroll ni baru kita sedekah. Tidur pula lepas tu. Tapi kita selalu diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak guna. Kerana apa? Kerana kita bertangguh. Itu je sebabnya. Perangai manusia. Kita suka bertangguh. Kerana kita beranggapan bahawa kita masih ada masa. Kita masih ada peluang. Kita masih ada kesempatan. Belum ni, nak mati ni. Esok kot baru nak mati. Sempat lagi petang ni. Itu yang selalu kita fikirkan. Kenapa tak berjemaah sekarang? Tak apa, belum pencin Ustaz. Belum masuk 40, Nabi kata 60 kan. 60 ke 70. Ada lagi 20 tahun. Sedangkan hakikatnya kita tidak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rezeki kita akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah diperingatkan berkali-kali kan. Bukannya peringatkan dalam maksud Allah bagi mesej ke, tapi secara tak langsung Allah dah bagi mesej. Berita meninggal, berita kemalangan, balik beli buku matematik meninggal, mana sangka kan, bapak tu tiba-tiba kita bawa kereta elok, orang lain yang langgar kita, mana kita tahu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan ajal maut itu, Allah rahsiakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa amal yang lebih baik? Siapa yang hanya bercita-cita sahaja untuk buat amalan, dan siapa yang bersungguh-sungguh untuk buat amalan. Maka sesuailah balasan bagi orang yang betul-betul berbuat, dan sesuailah balasan bagi orang yang hanya bercita-cita. Jangan termasuk dalam kalangan orang yang hanya bercita-cita. Walaupun Allah bagi ganjaran, bercita-cita nak buat baik tu Allah dah bagi ganjaran dah sampai begitu sekali. Allah minta kita ataupun Allah suruh kita untuk mencari sebab untuk diberikan pahala kepada kita. Belum buat baik, kita dah bercita-cita dapat pahala. Pemurahnya Allah, rahmannya Allah, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang untuk Allah dah bagi. Sepanjang hidup kita adalah peluang untuk kita beramal. Sepanjang waktu. Bangkit tidurnya, lelap matanya, dalam tidur pun Allah boleh bagi pahala. Mengerjakan ataupun menunaikan qada pun Allah bagi pahala.
Bersama dengan isteri pun Allah bagi pahala. Sampai sahabat bertanya, kan, bersama isteri pun dapat pahala. Maka Nabi jawab, apakah pandangan kamu kalau sekiranya dia melakukan perkara yang haram, adakah dia mendapat dosa? Maka jawab sahabat, betul lah, buat haram dapatlah dosa. Begitulah kalau dia melakukan yang halal, maka dia akan dapat pahala. Peluang dah ada, cuma kena betulkan niat. Innamal a'malu niat lillahi ta'ala. Itu kena lazimi, buat sesuatu bismillah, buat sesuatu bismillah, kan? Mudah-mudahan apa sahaja yang kita buat dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal pada hari ini jangan ditunggu untuk dikerjakan pada keesokan harinya. Sebab boleh jadi ada halangan yang menanti, ada gangguan yang menunggu, yang tidak ada siapa pun yang tahu. Kita tak tahu, mungkin ada halangan, ada kekangan, ada kesempitan menyebabkan kita nak berinfak pada hari ini, terus peluang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi ni, dah 7:27. Okey. Tak apalah tuan-tuan, kita berhenti kat setakat tu. Dia tak boleh lebih perut masuk angin. Sebab tu sendawa, bukan sendawa dah makan, sendawa masuk angin. Apapun, kita ambil lah pengajaran supaya kita hanya menjadikan dunia kita sebagai tempat persinggahan sahaja, bukan matlamat. Kerana matlamat kita adalah negeri akhirat. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai sebagai kampung halaman, tempat asal kita. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dari kelemahan saya, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.